Frisco hawa sedap lah. Sedap. Habis dah sekali beli begitu banyak. Itu siapa DM saya IG ya. Oh, ini. Ha? Tengok kalau ada notification masuk dari Shopee. Ha. Ini itu saya tanya dekat Instagram, saya tanya korang warna apa best kan? Banyak orang pilih di warna, tapi datang macam warna lain lah. Ini tail blue. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa semua. Okey tak? Jadi kalau saya rasa kalau puasa saya pakai okey lah. Tapi kalau saya dah puasa ini confirm tak boleh muat. Kan? Confirm tak muat boleh. Yang ini tak ada ruang nampak perut saya. Saya nampak perut nanti. Cantik, confirm lah. Tak ada sempit lah. Sebenarnya sempit. Self size ni. Kan? Risau pula lah. Ni ada pasti. Kemis tu gambar boleh tak? Dekat di tubuh. Beli besar sikit bos. Malas lah. Itu sebab kadang-kadang baju saya tak suka beli dekat Shopee tau. Kena beli besar sikit. Okey lah kan mah. Sebab dia ambil bau okey kan. Bau okey mah. Apa okey je. Okey, dah okey. Tak payah tukar. Okey. Kan? Ini pun tak ada ketat kan? Okey lagi ya. Tapi ini kalau pergi event confirm kalau pergi event pakai saja satu dua saja. Dia tukar warna lain Ini gambar dulu saja. Cantik lah. Baju samping dengan pakai samping. Baju batik je lah. Kejap lah guys, saya tukar warna dulu. Tak boleh lah, ini saya rasa kena pakai XL. Ini buka baju main susah lah. Susah lagi. Sebab bila buka baju dia jadi banyak ini. Okey. Kan magnet dah ketat. Saya takut kalau beli XL dia main panjang Kan beli XL dia jadi main panjang. Itu yang risau bila dia beli besar, beli XL. Nanti besar tak cantik. Kan? Kita duduk dulu tengok ada ketat. Okey ya, kalau duduk macam ni ya. Okey, ada gaji. Just nice, besar macam ni. Okey. Itu barang Shopee. Tapi ada order dekat itu TikTok juga. Nanti kita tengok TikTok. Iya, aku beli TikTok apa benda ni. TikTok shop. Boleh ya? Confirm Aku nak korang pada TikTok. Sebablah bahaya. Kalau korang senang dengan rajin search TikTok dengan rajin search Shopee semua pening
memang khas untuk orang yang kurus saja tau. Orang gemuk tak sesuai beli barang Shopee barang murah. Ini okey. Ini saya suka ini. Selesa. Ini okey. Okey lah, tak payah beli XL. Saya nanti bayar panjang. Feng Shui kata saya kena pakai baju warna biru, waktu warna kuning. Tapi saya suka warna hijau. Itu sebab saya letak 3 warna tu. Sebab saya tahu pilihan apa warna tu. Yang korang kata banyak pilih biru so pilih biru lepas saya tengok, hijau pun cantik Dan banyak orang tu komen belilah 3-3, murah je. Okey lah, belilah 3-3. Tanya kepada saya. First time saya beli baju dekat Shopee. Kalau korang rasa baju ni bagus, cantik, handsome, tolong tag saya dekat Instagram. Dan bagi tahu lah. Nanti kita support kita kedai. Ini saya bayar punya tahu, bukan paid punya. Saya hanya untung affiliate saja. Not bad lah kan? Not bad. Saya suka ini warna. Nampak lembut lah. Semua sesuai. Cuba Bapak awak pakai baju ni. Tadi dia tanya saya Melayu ke Cina macam mana? Okey lah. Nampak kan? Boleh lah. Dia macam lelaki takhir. Okey lah. Boleh aku confirm lah. Saya suka. Sebab ini saya kalau tengok dulu lah. Ini dia tak betul nak kata tak ketat. Jadi bila duduk baju ni dah turun tau. Macam nak kata benda ni Nanti korang tag saya dekat, saya cari balik itu link lah. Korang tag saya buat satu link dekat baru punya link dekat apa tu IG. Nanti saya buat baru. Tolong saya ambil gambar dulu sini. Saya suka lah ini. Jadi ada juga. Jadi cutting sama-sama ada size tapi itu hijau dengan biru main ketat. Ifa balik. Tolong. Tak kita ni boleh bawa balik. Kalau tak letak office saja dah kan? Pakai macam boleh pakai. Hawa. Ya. Okey. Sabar. So, tadi kita dah habiskan barang-barang dari Shopee. Sekarang kita cek pula barang-barang. Itu ada Metro kata bila? Satu roh? Satu lebih aja. Ni ambil receipt dalam tag saya semua. Dah kan tadi. Ada lagi sini. Rambut bagi kemas bos. Lagi tak cukup kemas lah. Pegang sini. Tak lah. Okay, so ini hari itu Lembayung. Korang tahu tak ini apa? Dindingnya sembalnya. Satu saya beli. Kenapa dia mau letak plastik bila dia hantar ni? Dulu kita beli ni dia hantar pakai ni Supaya tak pecah kot. Senang sangat pecah Ya, buka puasa boleh makan. Tapi ni daging lah. Saya beli yang campur Ada daging ayam? Ada. Sana tulis ada. Saya beli macam ni tulis ada. Tahu ke? Nah, ada lah ayam. Tapi keluar minyak lah. Kenapa minyak-minyak Oh, ayam rendah. Oh, ayam rendah. Oh, dia takut bocor. Itu Shopee ada jual itu ayam dinding lah. Ni.
Kalau minta dia jual dekat TikTok aja. Itu ada dekat dia mana dekat Shopee kan dekat. Oh. Tapi Shopee beri murah sikit ke? Tu. Beli dekat TikTok murah. Sama je. Sampur Raya Khairul Amin. Unboxing. Oh, cantik. Ini kalau saya kualiti ya, boleh tahan. Yang kena belajar daripada Khairul Amin. Betul-betul kualiti benda ni. Ada standard. Kalau leaking boleh return. Takut. I think mungkin sebab dia bungkus meja mah. Sebab you tengok dia macam basah tapi dia tak basah. Mungkin orang yang bungkus tu dia tangan dia ada minyak. Tahu tak? Ayat. Dia buat ini barang betul-betul Oh, Shopee pun ada. Okey. Nanti saya buat satu gambar dan saya buat dekat Shopee. Satu yang kita tengok ni dia. Oh, nasib baik tak pecah. Sambalnya rapi. Wah, betul-betul tak rasa senang. You tengok saya beli berapa banyak? Baru 4 paket tau. Dia punya ini lagi mahal daripada ini saya rasa. Dulu saya ada satu video aku sangat suka makan Khairul Amin punya sambal ini. Tapi sangat pedas. Khairul Amin. Amboi semua sama Khairul Amin. Nak satu. Ini Kasya betul ke? Boleh? Kasya, Kama, this year I tak ada ajak you datang rumah minta maaf sebab this year rumah tak ada open house. But anytime you datang, please. Ada you tengok you bila nak datang you bagi tahu. Kita boleh shoot content ke apa-apa ke. Kalau datang kita bagi makan pun okey. I mau bagi angpau, bawa ayen datang ayen. Okey. Well done well done. Kasya, WhatsApp saya please Kasya. Ini boleh makan raya Cina. Yeah. Tak tahulah macam mana dia cari duit dengan semua banyak-banyak macam ni. Si bos ajak kawan-kawan makan raya Cina. Bolehlah. Kawan you mau tahu saya dengan Kasya kenal lagi lama daripada banyak influencer tau. Kasya tak tahulah. Saya tak ingat dulu dia punya follower 700 ke 400 ke 1 juta. Masa tu saya sudah kenal dia. Kita jumpa dekat event TikTok. And then saya sembang-sembang saya cakap jumpa konten sampai hari ini kita berkawan. Ambil gambar ni. Sambanyet. Rar. Ni boleh letak nanti siapa mau buka puasa dekat office saya boleh makan. Lupa lah ni berapa. Tapi main tembak aja masa tu. Bukan saya bayar sendiri biar tahu apa you ingat. Relate guys. Relate. Apa Kasya cakap apa? Tak adalah. Saya cakap dengan korang Kasya ialah kawan saya yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik punya kawan. She is a very true friend. Korang jangan marah dia lah. Mungkin ayah dia sama macam saya Mia. Selama berpuasa buaya.
Ya, yes sir, yes sister. dia punya ayat sama macam saya, memang kasar sikit. But dia memang baik dengan saya. Sumpah. Korang boleh apa tu? Jangan sangka buruk dengan dia lah. Okay. Anyway, tak sabar nanti nak buka puasa dengan benda ni. Hari ini kerja saya unboxing saja dalam office. Oi, good morning. 那可以直播啊？回来哇？啊，回来哇？会吃的，谢你。Ada metro yuk. 半那个 Jom lunch bos. Hafiz property Pahang. Kepala otak kau lunch. Kan lunch macam mana? 刚才这2天没有东西做，西北没有心情。是啦，不是直接每天在 TikTok 看有什么东西买哦，忽然间看 Shopee 有什么东西买哦，是不是？应该买 special collagen 那种东西，在 Shopee 买啊？地方笑啊买 TikTok 给你说的， ！TikTok 真的假的？可以没有用？可以用没有？你要会看那波还是什么嘛？你不要去那种有的没有贵嘛？啊，贵嘛？便宜肯定便宜一点，因为它有保证嘛。 Ini apa guys? Ini pun saya beli dekat TikTok. Ini saya tengok dekat live apa tu? Okey, kurma. Ini saya beli dekat hari tu kan Rembayung ada live. So, I think TikTok push mereka punya ads ah. Ni kena beli ni. Oh. Wah, besar tu. Apa ni, Mak? Ha? Barang-barang kita gitu. Kenapa dia punya kurma main lembek macam ni, meh? Dia ada kurma basah, ada kurma kering. Ni kurma basah. Sedap, meh? Sedap. Nangis juga. Ada tepung mau letak tepung eh? Nangis sedap kurma basah. Ada bagi saya ni pasal dia punya Nanti letak tepung ya. kat bawah ni. Dah rekod dah. Nak. Selamat tahun baru Cina. Kongsi pancai. Kau ikut aku biar sekarang. Okey, cepat. Nah. Wah, heng-heng laupan. Lili, bos panggil. Kejap ah. Lili. Okay. So guys, itulah unboxing video saya hari ini. Kejap ah. Hello. Hi bro. Tak nampak you lah. Hi, Bozims. Alamak. Apa? Jangan nak kutuk dengan alfa aku ah. Aku letak. Oh, hello. Kena kurma. Bolas, 1 second. Tolong saya. Bozims, saya ada kawan you sini, Bozims. Ya, sekejap. Tolong saya letak dalam tepung. Dia kurma yang baru beli ni. Bukan TikTok. Bukan, TikTok live. Wait, Ya. Hello, bro. What's up, my brother? Everybody's been asking where's Howard, so Howard's hustling, bro. Let me introduce you to one of the most hardworking girl I know. Howard, come say hi, Howard. Hey. Apa dia? Hai V. Marah air ke? Who are you again? I tengah buka live ah. Who are you again? Ha? Who are you again? Kita tengah kerja, bro. No lah, tengah break lah. Oh, tengah break. Sekarang dah start kerja. Oh, my eyes so big here. What you doing? I unboxing. Jadi I kan kalau Aming ada buat live itu Rembayung. So a lot of people kan jual barang. So I go and Oh,
So I go and join the fight lah. I go and buy this. Yeah. We are all here. Bestie kita orang. Good night. Yeah. Hi James. Hi. See? Oh, they were still shooting. Ah. Dia mesti tak kenal aku pakai tudung. You, Lulus lah. Tu semua dah post story lah tu. James, I pakai tudung, you kenal ke? I tahulah. I just tak boleh nak cakap banyak cause dekat live. Wait. Let me. You tell her I remember who she is ah. You ask her. Dah record eh? Sorry. Jangan record lah you. Say hi. Hi. Hai, salam You're live on my Ramadan. TikTok. Oh, macam kenal je. Bos James. Oh, kenal. Oh, Bos James. Macam kenal lah. Dia mesti nak tengok Hawa bro. Dia marah. Bro, Bos James, I behave Bos James. I behave. Yeah. Ada support hari ni Bos James. Okay, sama-sama. You ask her to join for tomorrow's dinner lah. Nak kena. I dengar dia nak dating dengan you Bos James. Okay, wait. Tomorrow nak ikut dinner. Ha? Ada metro. Nak raya dengan wajah baru dan emas di tangan. Okay, nice. Bro, aku dengar your girlfriend dating esok. Bos James cakap, you nak pergi dinner tak esok? How pergi Singapore? Bos James. Yelah. Okay bro, kita tak nak kata, kita nak kerja. We miss you bro. Love you sayang. Hawa cakap, how do you not know she's going to Singapore? Apa dia? How can you not know I'm going to Because you always in my heart. Dah lah, bye. See you brother. Take care. Say bye everyone. Bye. Gotta love TikTok. Ramadan Karim, everyone. Bye everyone. See you. Assalamualaikum. Thank you for calling ya. No worries brother. Love you brother. Bye. Okay guys. Habis. Kena marah. Okay, anyway, dan dah unboxing saya hari ini. Wah ini best oh, kalau hari ini buat unboxing video. Alright guys. Ya, dia marah. Apa yang saya buat salah Saya ada WhatsApp dia hari ini. Oh ada. Last night. Oh, sorry, I tak reply message dia. Dia okay ya. Last night my tikong dia macam sembahyang. Dia bulan. Sorry, baru perasan tak reply message. Masih bagi bunga lagi tak boleh. No, I'm a bad texter. Okay, okay lah guys. I nak interview dah.
Review sudah sampai dah. Apa-apa kita sembang kemudian, okey? Semoga korang suka saya punya unboxing video. Nanti raya adalah baju untuk pakai lah. Boleh? Bye bye, take care. Apa-apa kita sembang lagi. Thank you.